Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Anis Syazana binti Muhammad Fakri Rozi 077715. Insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan tamsil dalam Al-Quran dengan contoh daripada surah Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Sadaqallahul azim. Ayat ini menggambarkan bahawa Allah menjadikan bumi ini mudah, lembut dan stabil untuk manusia berjalan, berusaha dan mencari rezeki di atasnya. Gambaran ayat berjalan di segala penjurunya ini sebenarnya adalah satu bentuk tamsil, iaitu perumpamaan untuk menggambarkan konsep usaha dan tawakal. Seterusnya, tujuan pembentangan ini ialah untuk pertama, memahami maksud tamsil secara asas, kedua, melihat bagaimana tamsil wujud dalam ayat Al-Quran, dan yang ketiga, mengambil pengajaran daripada perumpamaan yang digunakan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Proses tamsil. Secara umumnya, tamsil berlaku melalui 3 langkah. Pertama, memahami makna zahir ayat, iaitu bumi dijadikan mudah dan manusia diperintah untuk berjalan serta mencari rezeki. Kedua, mengenal pasti hubungan perbandingan, yakni perjalanan fizikal itu menjadi simbol kepada usaha manusia dalam kehidupan. Dan yang ketiga, kita mengambil pengajaran bahawa setiap usaha manusia mesti disertai dengan tawakal kerana akhirnya rezeki itu tetap milik Allah SWT. Sebagai contoh, kita lihat jadual proses tamthil. Apabila Allah SWT menyebut berjalanlah di segala penjurunya, ia bukan hanya pergerakan kaki tetapi gambaran usaha yang bersungguh-sungguh. Perbandingan ini memudahkan manusia untuk memahami bahawa usaha adalah wajib tetapi hasilnya tetap di bawah kekuasaan Allah SWT. Seterusnya, tamthil digunakan kerana ia menjadikan mesej yang lebih jelas dan lebih dekat dengan fitrah manusia. Melalui perumpamaan ini, Allah mengajar bahawa usaha tanpa tawakal adalah lemah dan tawakal tanpa usaha adalah tidak sempurna. Gabungan kedua-duanya membentuk kefahaman yang seimbang dalam kehidupan seorang Muslim. Kesimpulannya, surah Al-Mulk ayat 15 ini mengandungi tamsil yang sangat halus dalam menggambarkan hubungan usaha dan tawakal. Perumpamaan ayat berjalan di bumi memberi gambaran jelas bahawa rezeki memerlukan ikhtiar tetapi hati tetap bergantung kepada Allah SWT.